Baik, kembali lagi dalam Sembang Muzik. Dibawakan untuk anda oleh bahagian Muzik DBKL. Itu saya agak macam tu sikit pasal benda ni satu benda yang baru bagi saya. Dan lepas ni yang lepas kita bercerita pasal Orkestra 5.0. Masih lagi dalam Orkestra 5.0 tentang untuk mencetuskan satu perkara di atas sebuah kertas ni kan. Dia akan mencorak-caratkan apa benda aku nak buat ni, aku nak. Dan ada sesuatu sebenarnya orang yang mula-mula yang mencetuskan idea tersebut dan menjanakan benda tu sehinggalah menjadi satu realiti. Jadi hari ini kita bawakan ada dua orang dekat sini. Kita nak bersama dengan Amin daripada DBKL juga dalam bahagian Saya bahagian production. production. Production tu maknanya lebih kepada technical part. Betul. Lebih kurang technical, management musician, artistik. Dan kita juga bawakan combat ataupun nama sebenar. Tak payahlah nama sebenar tak payah. Combat bin akak. Combat punya. Kita bersama dengan saudara Combat lah. Merupakan seorang artis dalam industri ni dah agak lama sebenarnya. Daripada zaman saya membesar. Saya ingat lagi masa saya nak sekolah dulu, saya sering kali terpengaruh dengan muzik mereka. Sebab masa tu kita bangun-bangun pagi je kita dah pasang lagu My Oh Mine, Suasui Good Morning kan. Akhirnya dah 40 tahun dah rupanya kan. Dan sesuatu perkara yang menarik sekali untuk pada 19 hari bulan tu tercetusnya Hari Rock Negara untuk kali yang ke-10 kan. Tapi bercerita pasal Al-Amin ni merupakan Al-Amin betul Al-Amin nama penuh, nama manja Amin. Amin. Yes. Bukan Min Min. Oh. Dia kalau lagi Al. Okey, baik macam untuk Hari Rock Negara dan juga Orkestra 5.0 ni kan. Maknanya macam mana kisah dia ni? Kita tak tahu sama adakah Hari Rock Negara tu memang duduk di bawah orkestra tu ke macam mana? Abang nak cakap ke saya cakap? Boleh, saya cakap boleh. Dia macam ni, orkestra tu memang dah sedia ada dia pada hari Sabtu tu. So pada kami ni, Hari Rock Negara tu kira macam cuba untuk mengambil peluang sebab menyambungkan terus pada hari Ahad tersebut. Orang kata festival tu. Dia start daripada hari Jumaat sebenarnya, Festival of Rock ni. So ada orkestra dan last hari Ahad tu kita ambil untuk buat Hari Rock Negara sebab itu memang kira goal lah, impian apa. Panggung anniversary kot. Yelah kan. So kira Hari Rock Negara tu di panggung anniversary. Dah. Sinonim. Sinonim. So jadi bila dapat peluang tu saya tak lepaskan lah. So dan ada barisan band-band yang memang willing untuk membuat persembahan pada hari Ahad tersebut untuk meriahkan lagi Festival of Rock Orkestra ni. Jadi macam Amin memang terlibat dalam orkestra ni sejak daripada 1.0 ke macam mana? Maksudnya orkestra ni ada, saya dah masuk di BKL. Cuma saya pernah saya terlibat dulu saya sebagai pemuzik. Pemuzik juga. Pemuzik. So sekarang saya beralih kepada production. So saya pernah main sekali untuk orkestra sebab kita pemuzik ramai, so kita take turn lah. So adalah sekali, cuma dulu secara tak langsung, selepas tu saya terlibat dengan produksi. Amin major in? Saya electric bass. Oh electric bass. Bassist lah ni? Bassist lah. Okay. Jadi bila bermain dalam tu, lepas tu bila you menjadi seorang production, ada perbezaan ke tu? Agak susah ke macam mana? Ada. Dulu kita main muzik, kita tak tahu kerja production tu susah. Kita main arah je. Kita nak macam ni, kita nak macam ni. Kenapa sound semua tak dapat kan? So bila kita duduk, kita tahu sekarang bukan. So pelan-pelan kita cakap pemuzik, no bukan. Dia bukan kaedah dia begitu. Dia kena macam ni. Macam ni, step dia. So bila saya beralih kepada production, problem yang dulu saya tak suka tu, saya cuba skip kan. So saya tahu management time tu tukar. So kalau dia orang tak perlu hadir awal, saya beritahu awal. So mood, vibe tu penting untuk saya kan. Diorang akan terlibat dengan sound check, diorang akan terlibat diri dengan rehearsal. So pemuzik ni dia macam benda yang dia lah konten utama kan. Selain daripada artis tu, dia lah nadi utama untuk persembahan malam tu. Betul. So segala-gala vibe tu kena dijaga. Jadi macam you sekarang jaga orkestra kan? Agak macam rasa macam mana tu? You seorang ke ataupun? Ada. Kita ada stage manager, kita ada macam-macam. Jadi macam mana tu dia punya, nak kena jaga 60 orang ni kan, punya PL kan.
Kalau band dulu 5 orang, 4 orang aja kita boleh jaga. Ya. Ni 60 kan. Macam-macam kepala kan. Kesusahan tu ada tak? Ada, of course. Pernah tak you duduk kat bucu nangis? Oh, tak ada lah. Tak ada sampai situ lah. Dia cuma macam meraung sekejap lah. Tak ada. Masih dalam terkawal. Terkawal lah. So, sebab saya sebagai seorang pemuzik dan mungkin juga saya agak sekarang yang mungkin berumur sikit. Jadi, between in line tu saya dapat adapt lah. So, sekarang pemuzik kat orkestra pun banyak youngers. So, dorang pun ada gap. Bincang abang-abang. Jadi dorang pun kadang-kadang semua masing-masing segan. Jadi kita pasal between gap tu dia kadang-kadang memudahkan sedikit komunikasi. So yang penting sekarang ni komunikasi tu sampai everything okay. Masalah tetap sama. Cuma communication tu clear, okay. Macam Komik pernah lah menyertai orkestra? Dia pernah di Pelawa. Pernah di Untuk tengah-tengah persembahan di Dataran Merdeka. Dataran kan. Walaupun saya sebelum ni memang ada basic-basic tu as a musician, lepas tu bekerja di TV station dulu, jaga apa untuk show-show besar apa semua tu kan. Jadi kita tahu kerana tu. That's why bila kita dipanggil, kita tahu duduk diam-diam dengar order apa kita buat. Ada mana mandai nak minta tu ada. Cuma walaupun kononnya terbiasa, dia menggigil dia tak gigil juga. Sebab kita jadi macam cakap tadi lah, produk yang di depan. Orang akan tengok produk tu, dia tak tengok yang belakang orkestra dia tengok ni. Jadi kalau yang ni tersilap, itu yang tak nak tu. Pernah terjadi apa-apa macam kesilapan teknikal? Pernah. Tapi, dapat lain, dapat lain, dapat benda lain kan. Dapat kawal lah kot. Ya, dapat kawal. Kita Itulah kerjanya Cik Isa di tengah-tengah tu. Katalah artis tersilap ke mana-mana. So dia kena ambil satu langkah yang cepat. Mana ada plan A, plan dia B kena, semua tu lah. Dia selain dia conduct nampak cantik tu kan. So dia kena taking care all the flow lagu. Dia kena alert, aware. Oh, dia ni dah ke mana-mana. So okay, dia akan cakap okay sini kat stop ke, string stop ke apa-apa. So then okay, kita masuk sekali balik macam tu. Bagi Amir sendiri lah, pentingkah pengarah muzik dalam sesuatu orkestra ataupun sesuatu persembahan tu? Penting. Penting. Dia penting sebagai betul. Dia konduktor lah. Bukan konduktor lah. Dia sebagai pengarah dia panggil ni. Nak holder kapal tu. Dia dia anchor. tentu kan bagaimana. Malah dia lagi handal daripada musician, dia lagi handal dari segi menghafal lagu-lagu tu. Dia lagi tahu lagu tu. That's why dia layak untuk jadi seorang nahoda tu lah. Jadi benda tu memang penting lah. Dan orang biasa-biasa tau. saya sering kali tertanya lah, antara kepentingan kita sebagai seorang pemuzik lah, sebagai contoh, pentingkah kita, mana kita mula dulu? Adakah kita mulakan dulu sebagai seorang teknikal ataupun kita mulakan dulu sebagai seorang pemuzik? Okay, macam saya mula sebagai pemuzik, lepas tu baru kepada production. Sama je sebenarnya, cuma sebenarnya kalau dari segi teori dia, saya daripada musician, saya memang belajar, baca note semua. Lepas tu production ni, bukan saya kata production ni satu benda yang kita senang belajar secara by heart. Tak juga, muzik pun senang belajar by heart. Tapi bila main orkestra tu lain. So bila saya sebagai seorang pemuzik dan beralih kepada production tu, saya rasa transition tu senang. As long saya memang pernah libatkan diri sebelum ni dalam behind the scene, dekat belakang, behind the curtain orang panggil kan. So tapi dari segi production kepada musician pun dia sebenarnya dia bukanlah sesusah sangat. Yang penting dia boleh main muzik. Muzik ni macam mana pun, walaupun kita professional, kita kena tahu baca note, tapi sebenarnya last kali you're playing. Kalau you boleh faham cepat, sebenarnya okey je. Cuma dalam orkestra dia ada disiplin dia yang tertentu yang you kena ikut. So you tak boleh tambah-tambah. Kalau kita panggil yang main bass tu bunga lebih, bila main orkestra dia tak boleh bunga lebih. Sebab instrumen tu dah banyak. So disiplin tu dia susah nak kontrol. Kadang-kadang sebagai bassist kita main bosannya tapi pasal orkestra. Tapi kalau kita kalau band kita main dundak kan. Selit lah macam mana pun kan. Tapi kadang terlepas juga tu yang konduktor kan. Yelah kau ni. Dia macam tu. Jadi benda tu sebenarnya kita tak faham tentang perkara-perkara tu, tentang macam mana boleh kita katakan kalau kita nak join orkestra ni, kita akan rasa macam aku nak kena sekolah tinggi ni baru dapat benda ni kan. Jadi benda-benda ni yang kita cuba nak bagi minat kepada anak-anak sekarang ni.
supaya boleh menyertai macam sebagai contoh macam kita dulu. You pernah bercita-cita menjadi seorang rockers ke ataupun rockstar ke pernah? Tak ada. Sebenarnya saya bercita lebih pada nak jadi pilot. Tapi mat saya teruk. Oh ya ke? Jadi saya main muzik. Bila you main muzik okey mula-mula mesti ada tubuhkan kumpulan betul? Ya, betul. Maksud apa ya roots yang you rasa yang akan you mainkan? Dulu, waktu saya baru start berjinak dengan muzik, saya start main lagu Skinhead. Oh, budak skinhead ni kan? Lepas tu saya main grunge. Okay. So dulu sebelum pendedahan tu, sebelum saya nak main gitar. Tapi kawan saya cakap, sebelum kau main gitar kau kena main bass. So sebab bass tu tak pegang chord sebanyak kan, dia pegang satu-satu. So dia nampak benda tu senang. Tapi bila kita jadi professional musician, sebenarnya setiap instrumen tu dia ada susah dan senang dia. Kita tak boleh panggil main bass senang, main gitar senang, tak ada. Dia ada dia punya disiplin dia sendiri. So tapi apakan daya, saya memelekat jadi bass sampailah sekarang. So saya selesa. So itulah detik-detik kenapa saya pergi ke bidang muzik. 40 tahun bersama dengan Pilgrim. So, pernah tak berniat satu ketika nanti aku akan baca note buat ni? Itu different tu pula apa. Sebab kita orang ni daripada tahun 86 tu start bermula je main muzik, berkenal muzik, kita duduk cuba against the mainstream. So kita akan dengar underground lah. Yelah. Di situlah mulanya underground sebenarnya. Kita dengar lagu yang lagi produktif daripada mainstream Malaysia. Mainstream Malaysia tu dia macam dah ada satu benda acuan. Album ni yang kena ni M. Nasir produce. Jadi ni malah dalam satu album tu bukan dia orang yang main, orang lain yang main. Kita orang tak ada. Kita orang nak kena walau Sendiri. Setakat mana kita mampu, setakat itulah kita record. Ya, tapi sebenarnya muzik ni genre luas. Jadi orang dengar yang tak sedap, yang kita salah tu yang orang suka. Sebenarnya. Jadi kita ni bila Pilgrim start tu sampailah sekarang, sebenarnya Pilgrim ni dia melalui semua zaman. Yalah. Daripada zaman skinhead, Betul. Pernah tengok cerita Highlander tak? Segerang pun dia lalu. Esok K-pop. Okey. Taklah juga habis tu dia tengok lah nanti ramai orang kecam nanti kan. So cuba bila kita melalui satu zaman tu, kita cuba adapt dengan zaman tu. Dia ada satu zaman the year punk broke dipanggil 1991. Nirvana keluar. Semua nak ada grunge. So dia auto goyang jugalah kami ni ada terbuat lagu ala-ala grunge tapi tidak jadi grunge pun. Dia tetap macam tu. Lepas tu dia keluar zaman metalcore tu semua, Korn apa semua tu kan. Dia beralih je. Tapi kami ni memang dah melalui semua zaman tu. Jadi kalau dengar lagu kita orang ni, dia tidak ada satu label pemain punk atau tidak. Dia satu benda yang dalam album tu semua lagu ada. Semua jenis ada. Macam-macam ada kan. Variasi tapi roots dia tetap sama. Tak sama. Dia punk lah. Punk tu sebenarnya attitude, dia bukannya satu muzik. Iyalah, macam rock juga. Rock is satu benda movement kan, bukannya sebuah dipanggil sebagai muzik yang betul-betul muzik kan. Sebab rock pun itu asas dia. Di bawah rock tu ada segala-gala bagai dan sebab tu saya adakan Hari Rock Negara tu kerana nak kumpulkan community rock tu. Ramai yang terpinggir, landasan dia kita berkumpul tempat. Dia ayat dia ialah hampir mana pun dengar lagu apa pun dia satu benda pernah jadi rock. Mesti lah. Macam kita masuk karaoke kita layan juga kan. Jadi cinta sebab lagi satu tak boleh nak katakan rock tu bila kita tengok geng-geng rock kapak ni. Dan dressing Kobe bunga tu seluar rising. Kobe bunga. Seluar rimau tu. Itu dress up dia. Satu zaman tu dia ada benda tu. Tapi sebenarnya rock ni umum. Michael Jackson pun dia dombakan the best rock vocal. So benda tu jangan kata rock tu rock kapak tak. Rock tu umum. Semua orkestra tu pun adalah satu cabang dia. Jadi bila kita diberi peluang dapat sekali tu, dia satu benda yang sangat efisien lah untuk Festival of Rock minggu ni. Yang sebab minggu tu bila kita tengok masa yang 18 dengan 19 ni, minggu tu adalah satu benda yang saya rasa macam sebuah album yang kita akan buka. Betul. Di mana dalam tu ada macam-macam hari Sabtu kita tengok satu culture metal yang orkestra yang buat jadi metal Asia tu lah. Metal CD, plus dengan lain tu dia satu benda yang lain tu. Orang akan tengok macam tengok dalam teater best. Betul besok rock yang kau tunggu-tunggu dinamik tu. Lagi apa? Dinamik
Junction. Junction. Ada few lagi lah. Kan? Banyak lagi. Geng-geng sebelah ketat. Headwind. Azul Cave. Jizul Cave. So, Geng-geng kasut Alif. Kan? so Tapi betul saya cakap, zaman saya tak ada kasut Alif tu. Oh, ya. Bukanlah tak terlalu macam sekarang. Ya. Kan, tiba-tiba ada satu masa tiba Alif tu jadi gila. Kita buang kasut Alif tu. Mungkin Dulu pasal kasut movie, Alif RM80 je. Yo, tak pakai. Sekarang Cik. lah, Shit. Saya rasa naik pasal yang movie tu. Dia ada trend dia. Trend. Zaman dia ikut trend je. Dia akan naik. Zaman kami dulu Dia kasut kan bintang. attitude. Kasut bintang. Dia tak mustahil kalau another 2-3 years besok ada zaman Pok Ye Ye akan naik balik. Kita tak tahu. betul. Dia rotate. Mazdo. Ya. Dia rotate. Ah. Dia rotate. Kan? Another 2-3 years, Pok Ye Ye dah keluar lah. Lepas tu zaman tu Pilgrim balik. Allah. Kita orang tak ada. Kita orang macam tu juga. Kita orang nak release ni pun dah tutup buku dah. Yelah. Tapi Kan? 40 tahun masa yang agak panjang sebenarnya, 4 dekad. Betul. Sesuatu benda yang, yelah 40 tahun kot. Yang dah jadi putih semua kan. Segala. Dia dah 50 kan. Dah 55. Jadi benda ni apabila kita adaptasikan dalam di atas satu pentas, khususnya di atas panggung anniversary antara panggung iconic. yang Very ikonik lah. iconic. Sebelum adanya wujud-wujud pusat-pusat hiburan terbesar Yeah. sekarang ni dekat Kuala Lumpur, itu antara tempat yang paling terbaik lah masa tu untuk hiburan. Almost semua band rock dulu memang main dekat situ. Ya kan. Dan dua okey, lah. cuba beritahu sikit je. Mungkin akan ada something special videography tentang panggung anniversary tu. Which is mean yang banyak dalam filem Kembara Sinema Jalanan Ya, kan. kan. Berapa puluh ribu orang waktu tu. So Betul, dia akan ya. ada nanti video tu, insya-Allah kita cuba letakkan. Dan ada interview daripada Nasir Jani Ya. yang buat apa? Filem tu. Filem tu kan. Itu antara benda-benda menarik yang cuba kita nak bagi warga-warga muda, apatah lagi yang berada kat ibu kota, supaya mereka dapat datang sendiri saksikan tempat tu. Sekarang dah baik. Tak macam dulu Oi, panas. Dulu hujan pun, sekarang ni hujan pun dah Kita dulu selamat. mesti leceh kaki tau jalan Oh, daripada dulu tak ada atap. Ada Oh, dulu. sekarang dia ada atap cuma tangga tinggi. tu, tangga tu bukit je. Bukit je tangga tu. Oh. So, orang duduk situ lah. dulu. Duduk santai gitu je. Geng-geng motor Nanti kalau ada video tu Kembara Sinema Jalanan. Tengoklah dulu. Oh. Yang bestnya bumbung yang saya perasan ada bentuk tiga segi tu still ada. Dia still ada lah. Saya selain pada rock, saya pernah tengok Zainal Abidin perform kat situ. dulu semua ada. prestige lah tu. M. Nasir pernah Betul. perform Sarip apa. semua. Kan. Ada Tapi interview itulah. dia orang lah, ada tu nanti. Kan. Ada Cuba nanti. kita bawakan sebenarnya ini adalah satu sejarah sebenarnya. Sejarah dalam muzik Malaysia juga. Ya, kita patut dan- kekalkan panggung anniversary tu sebagai a part of Performance. sejarah rock. Tu bila ada satu ketika, saya select sikit lah. Satu ketika saya pernah bawa Awang BPR interview di sebelah di Medan Mara tu. Dia bila saya tunjuk bangunan sebelah, komplek apa sebelah tu pertama, Sama. mengalir mata babe. Dia kata ni sejarah aku makan Maggi babe. Dia kata susahnya nak menjadi seorang pemuzik dekat Malaysia masa tu. Untuk satu lagu je 1000 tahun takkan mungkin dalam masa 1 jam kena sidai dengan M. Nasir. M. Nasir masuk zaman gereng itu depan dia. 1000 tahun pada-pada aku cari. Itu tapi lagu tu popular. Kan. Jadi benda-benda ni sebenarnya kita kena menghargai lah pengkarya-pengkarya yang berada di Malaysia khususnya. Perit jerih diorang untuk menjadikan sesuatu yang menarik. Apatah lagi pemuzik sekarang ni membesar dengan lagu-lagu mereka. Okeylah, kita pun dah sampai masanya untuk kita berpisah. Tapi sebelum tu kita nak bagi tahu, kita nak mengajak semua orang datang. Sebab sesuatu benda yang kita agak rasa macam sukarnya untuk menjadikan sesuatu acara tu. Apatah lagi benda tu yang mengakibatkan bukan sikit anak punya jenis kru yang ramai-ramai ni. Kalau kita pergi ke tempat yang lebih besar, mungkin berbayar sekarang ni kalau tiket masuk sampai RM200-300. Tetapi ini adalah percuma. Jadi anda dijemput datang ke panggung anniversary pada 18-19 Julai ini bersama dengan orkestra 5.0 itu, 5.0 dan juga Hari Rock Negara. Jadi kalau sebut pasal benda ni, macam mana sekarang dia punya progress dia untuk kedua-dua acara ini? Dari segi side orkestra sekarang tengah praktis. Kita bawa settle dengan Muza. Next week on Tuesday tu kita start dengan semua artis. Lepas tu kita start bump in dekat hari Rabu untuk rhythm section sound check. Thursday tu kita buat daripada mungkin pagi, kita buat masuk strain semua. Lepas tu kita mungkin run sikit-sikit untuk malam. Untuk Jumaat kita start full dress. Yep. Jadi kesukaran ni sekarang ni apa? Dari segi masa lah. Masa untuk menentukan masuk di panggung anniversary tu
Dari segi dia punya panggung anniversary ni ada satu benda yang saya tak tahu. Kalau saya boleh tanya yang orang dulu, macam mana dia buat sound kat panggung anniversary. Sebab panggung anniversary tu sangat susah nak buat sound dia. Dia sebab keadaan melengkung, keadaan fizikal dia tu, agak mencabar. Lepas tu dengan orkestra dia memang lagi mencabar. Betul. Tambah lagi main rock lagi mencabar. Kan? So saya pun excited nak tengok macam mana. Saya tahu kerja tu memang sangat penat. Tapi anyway dalam production memang begitu. Dan cabaran dia. Saya suka dan kita belajar. Saya cuma berharap semua dapat datang. Paling penting show ni free. Dan dia punya effort tu sangat besar. Lepas tu kita in conjunction kita ada pula hari rock negara. So lagi nice lah. Semua rockers boleh datang. Berbagai-bagai type rockers boleh datang. Betul, semua boleh kita ada bukan selain muzik je, kita ada meniaga kat atas, makan minum. Dia macam festival. Lah. Festival. Boleh kata festival macam Woodstock tak bang? Ustaz tak tu boleh. Ustaz tak boleh. berkampung. Negatif. Mardi Gras? Tak, itu untuk berkampung. Dia Festival of Rock. Ya, festival rock. festival. Yes. Pasal muzik lah sebenarnya kan. Kalau kita sebut Ustaz tak boleh. Nanti Ustaz tak boleh, dia bawa kemah lah. Aduh, kena tanya mat dia. Okay, so kesusahannya dia pergi pula saudara combat. Tak, dia bila dapat peluang ni sebenarnya saya dapat pun dah ujung-ujung last minute. Jadi kebanyakannya kos telah diagihkan. Jadi saya tetap nak jayakan juga benda ni. Cakap tak apa, saya akan bear the cost untuk Hari Rock Negara tu lah. Tu dah sebab saya pun baru jual Lamborghini saya kan. So saya akan Ada 3 biji kan? 3 biji. Tak ada. Jadi maksudnya untuk Hari Rock tu kita tak peduli pasal apa panggil kos tu. Yang penting rasa peluang bermain di panggung anniversary tu sendiri. Malah Hari Rock tu pun untuk kami ibarat macam satu goal lah orang kata kan. Daripada first sekarang ni dah masuk yang ke-10 acara ni. Kita berjaya buat kat Hari Rock. Lepas ni kalau tak buat pun saya dah rasa tak kalah lah. Tak kalah dah. Sebab kita pernah buat kot. kita dah sampai dah. Kan? Peak dah sampai. Kan? So saya harap semua dapat hadir. Macam biasa, Hari Rock tetap free. Datang je. Tak kisah pagi, petang, siang, malam. Kita kali ni kita boleh extend sampai pukul 12. Kita kan, betul? Sampai pukul 12. 12 ke 11? 12. So jadi atas tu kita festival ada makan, semua ada, tak pergi tempat lain lah. Nak baju ke, rasa baju tu boleh beli terus kan. Baju bandar ke apa semua. InsyaAllah. Ada Tommy tak? Itu kita pertama. Saya lupa. Peniaga. Hari orkestra tu 18 tu kita boleh datang awal sebab kita ada 2 band untuk pre-show. Lepas tu 2 terus band? dua band perform untuk siang pre-show. kan? Siang betul. Mungkin dari pukul 12 tu Dah dah boleh. Tak, sebenarnya festival tu saya dipahamkan dia start pada Jumaat. Lepas Jumaat tu kita dah start festival tu, dan di atas stage tu sendiri pun akan ada bunyi-bunyian dia, akan ada tayangan-tayangan dia. Saya tengah cuba dapatkan kebenaran daripada pihak arwah abang Muhammad. Muhammad Khalid. Untuk tayangkan salah satu cerita rock dia. In between sebelum Batu Kosong lah. Kita pasal tayang, siapa nak tengok lah. Wayang pacak besar. Baik kan Kat situ kan. Sebab kita kalau boleh nak tinggalkan satu benda, buat perkara yang kita boleh tinggalkan satu benda orang kata yang terkesan lah. Ya. Kan? Dan mungkin akan diingat sampai bila macam kita sebut pasal piket dulu. Zaman-zaman kita besar Lagi kan. satu. Kita ada pakaian beragam. konsep. Konsep rock lah. Mana datang kena pakai konsep. Berkonsep. Nanti kita ada lah untuk di session dia. Siapa yang terbaik dia akan ada hadiah. Hadiah ada mungkin apa lah. Lamborghini tadi? Besar ni kan. Tapi memang ada. Ada kepada rocker-rockers yang memang dialu-alukan datang untuk pertandingan pakaian tercantik. Ya, apa pun jangan lupa kepada anda semua datang, masuk adalah percuma, itu saya nak ingatkan. Sebab apa kita nak cakap, kita nak jemput semua datang beramai kerana bila ramai, sound yang dikatakan curve itu akan jadi sound yang paling padat. Betul. Jadi kita nak semua orang datang ramai saksikan bermula pada hari Jumaat. Ya, Jumaat lepas Jumaat malam tu kita dah boleh ada orang pacak tayang lah. Kalau tidak ada apa aktiviti atas stage, terpasang kan. Semuanya percuma. Parking macam mana? Okey, parking. Parking ada paling dekat. pakai tingkat tu kan. Parking senang. dekat ni. Parking Turun parking terus keluar. Ya, Dan parking di kali ni Rebong. paling mantap sekali pasal apa, dan banyak band yang mungkin kita pernah tahu band tu tapi kita tak pernah tengok. Betul. Cuma tengok kat TV je. Ini secara live dan mungkin kita boleh bertanya khabar kawan-kawan kita
Kan masa Oh, tu lagi juga. satu. Untuk, sorry Untuk bahagian kolong atas tu, festival tu ada semua berjualan. Kita ada spot khas untuk rockers. Oh. So, semua band Hari Rock Negara akan berkumpul di situ. Kalau siapa-siapa nak jumpa, nak Dapat gather. gambar ke apa semua, silakan. Diorang semua akan lepak situ. Kan. So, kita mingle bersama rakyat. Jadi untuk sekarang ni tak payah nak seperlu kalau kita tengok konsert lain dia kata perlu simpan duit bertabung daripada sekarang tak. Tak payah. Sekarang ni simpan rambut panjang-panjang ya. Hingga kita Duit kena juga nak membeli. Ya kena lah sebab tak ada Tom. Atau minta dia. Jangan amalkan. Okeylah. Apa pun hingga kita bersuara lagi pada masa-masa mendatang. Saya Bob. Kita tinggalkan anda sebenarnya antara yang terbaiknya supaya anda semua dapat memberikan manfaat pada orang lain. Assalamualaikum.